Hai korang, hari ni kita nak buat puding best untuk tamu kita di pagi raya, iaitu puding Blue Ocean. Ini bahan-bahan yang saya dah sertakan dalam video. So untuk base agak-agak kita pakai 1 tin air laci campur air putih bagi cukup 1000 ml. So dalam mangkuk tu kita masukkan 1 beg serbuk agar-agar daripada Marisa, add 6 sudu gula, masuk ke dalam periuk, kacau sampai larut dan titikkan pewarna biru. Letak sikit saja sebab kita nak warna biru laut tu. So siap lah. Lepas tu korang boleh masukkan ke dalam acuan puding silikon. Yang ni korang boleh dapatkan dekat kedai kek, banyak jual. Kita racik-racik isi laci, letak biji selasi yang dah kembang, yang baru masukkan adunan agar-agar kita. Sejukkan dalam peti. Untuk layer seterusnya, panaskan air 1500 ml, masuk serbuk puding Marisa, kacau sampai larut, masukkan 6 sudu gula putih, kacau-kacau lagi, dah siap. Bila dah kental elok agar-agar tu, cucuk-cucuk garpu supaya nanti bila dia kental, ia akan lekat elok. Baru masukkan adunan puding, simpan dalam peti, dah siap. Ini kalau jamu dekat tetamu di pagi raya, confirm puji-puji punya. Selamat mencuba.